Okey, rupa-rupanya. Oh, yang ni selalu boleh order dekat kedai-kedai tom yum rupanya. Okey, tender salad. Sedapnya. Baru-baru ni kami pi makan dekat kedai tom yum. Dekat sebelah tu ada salad tender orang order. Kita buat apa lagi? Terliak lah. Kita buat sendirilah. Okey, mula-mula macam biasa. Dah ada ayam, so kita nak buat tender ayam dulu. Macam biasa, tepung bestari, campur beras, tepung kastard sikit dengan tepung ubi sikit. Okey, lepas tu kita celup-celup macam biasa sebab kita nak bagi dia betul-betul garing. Sedap ni. Ya Allah, sedap serius weh. Weh, sedap weh. Okey, lepas tu minyak mahal jangan guna banyak. And then kita dah goreng bahagian chicken tender tadi. Okey, untuk mayonis dia. Okey, kobis, carrot, bawang merah sikit, bawang putih sikit nak bagi wangi. Lepas tu cherry tomato. Masuk Thousand Island, masuk mayo. Lepas tu kita kacau-kacau. Okey, lepas tu yang ni untuk salad dia. Memang sedap. Okey, masuklah salad lagi. Yang tadi tu macam coleslaw kan. Lepas tu kita tambah lagi tomato pula. Ubi kita rebus bagi sampai lembut. Sedap weh. Cukup ni, kenyang weh. Makan tengah-tengah hari pun kenyang, nak makan pagi pun kenyang. Okey, lepas tu potonglah chicken tender ni dulu. Okey, tu pula lah kalau hampa nak makan dengan nasi dan meratah saja pun boleh. Memang sedap. Okey, lepas tu dah tuang dah salad tadi. Okey, lepas tu last sekali macam biasalah, perahlah lemon sikit. Sedap weh. Hampa kena cubalah, ataupun kalau hampa nak order pun sekarang dah ada resepi ni dekat kedai-kedai tom yum ke. Jom kita makan.